Jangan simpan duit untuk pergi haji. Kos menunaikan haji semakin lama semakin meningkat hinggalah pada tahun 2023. Kos untuk menunaikan haji telah pun dibagi kepada 3 kategori, iaitu B40, M40 dan juga T20. Itu adalah inflasi, iaitu kenaikan kos barang, dan juga perkhidmatan seperti kos menunaikan haji. Dengan kenaikan kos haji, ramai yang sikit mampu untuk mengejar kenaikan kos tu dengan simpanan duit. Alternatif lain untuk memudahkan tuan-puan menyimpan, tuan-puan boleh letakkan target simpanan dalam bentuk gram emas. Bagi kategori B40, boleh ngekah target untuk dapatkan 10 dinar. M40, 15 dinar dan T20 dalam bentuk gold bar 100 gram seperti itu. Kena tuan-puan harus simpan dalam bentuk emas. Sebab emas tu garis inflasi. Harganya naik bersama dengan harga barangan yang lain. Bermakna, tuan-puan perlu lagi bingung akan kenaikan kos haji. Mun tuan-puan simpan dalam bentuk emas, bila sudah cukup tabungan emas dan tuan-puan dah pun dapat giliran haji, tuan-puan boleh ajak jual emas tuan-puan di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan dengan tuan-puan untuk dapatkan harga yang terbaik. Jadi, simpanan emas di public gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Dan dengan simpanan emas, kos haji sebenarnya makin lama makin menurun. Untuk bermula, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di back biru di bawah untuk kami hubungi tuan-puan untuk bantu tuan-puan dengan sebaiknya.